vlog hari ni kita nak bawa korang jalan-jalan dekat area Jalan Tar. Sebab ni kan dah hari Rabu. So I record ni hari Rabu, Khamis, Jumaat. Dalam macam biasa orang ambil kampung mesti hari Sabtu kan. So hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. So lagi berapa hari je nak raya. So kita nak pergi jalan-jalan dekat area Jalan Tar. Kita nak pakai Sogo. So kita boleh pusing dekat Jalan Tar. Semua house dekat area yang bazar Jalan Tar tu, macam bazar raya Jalan Tar kat belakang tu kan. So boleh jalan dekat situ. And kita ramai ke tidak seujung-ujung ni. So, tapi on the way ni jamet ya guys, jamet. See, tak sampai lagi. Kita orang daripada Rawang je, tapi sebab kalau tak jam tu setengah jam sampai dah. Tapi ni tak sampai lagi. So hopefully nanti parking tu semua senang. Tu ada Pasar Saloma, tapi kita tak pernah masuk dalam tu. Tak tahu ada apa. Ada bazar raya juga dalam Sogo. Jom kita tengok baju-baju yang ada dekat sini. Enak comel ni. Tapi ada puffy-puffy. Turkish betul. Ni. Okay, ni view daripada atas. Kat bawah tu semua adalah bags. Kita dah keluar Sogo. So now kita nak pergi dekat area Jalan Tar. So ni dalam pukul 5 kat sini. Cuaca pun naizah. Tunggu guys. Kereta tak bagi kita lalu. Okay guys, jalan. Dah sampai dekat Bazar Aidilfitri Lorong Tar. Wuih, Kapibara. Nak beli tudung dekat area sini, dekat area Jalan Tar. Sini ada banyak choice kat lorong ni. Wih, so ni semua house yang baru. Ada Zeus. Lepas tu dekat tengah-tengah ni ada Bazar Raya. Comel lah booth dorang. Ada baju-baju vintage kat sini. Kat sini ada earrings dengan bracelet dengan bangle. Tapi tak nak batu-batu. Cantik lah dalam ni. Lepas tu dia sejuk. Taklah panas. Ambil gambar. Nak beli dekat sini. Cantik weh ni. Kata dia punya finishing dia. Lepas tu dalam ni ada lining. Harga dia 319. Lepas tu kalau beli hari ni dapat free shawl sekali. Comelan. So kita ada dekat Bazar Jalan Tar. So dia memanjang macam ni sampai ke belakang. And then dekat another road dekat belakang sana pun ada. Dalam Muaz sekarang ramai-ramai orang, banyak gila tudung. Kita masuk lagi dalam kedai-kedai tudung sebab yang nak cari tudung. Kita pergi dekat bahagian men balik dalam Sogo. Ramai ya. No, kita dah sampai kat LCC. Sebab kita nak pergi makan. Lepas tu kita nak pergi tengok dekat level 2. Dekat level 2 KLCC, setiap tahun biasa dia ada ni. Dia ada buat macam bazar raya. Selected brands. Nak buat sumpah. Sana. Buka puasa sebab tadi dekat Sogo kita beli sushi je untuk macam bagi berbuka lepas solat dekat surau dia tu. Nampak dah. So, kita kat sini kita nak pergi makan Oriental Coffee sebab kalau kita makan masa nak kat berbuka confirm penuh. So kita akan solat dulu. Lepas tu pukul 8 ni kita pergi walk in. Beratur juganya. Tapi okey, Oriental Coffee dia laju.
Kalau sempat kita ada Subang untuk Naila. Kalau sempat, okay. Okay, so diorang dah pergi order makanan dekat Rental Coffee. I nak pergi dekat Air Setan, tengok dekat level 2. Sementara tunggu sebab mall kan tutup pukul 10. So masa sangat pendek. Jadi kita kau kena mengatur kehidupan kau, dik. Okay, jom kita tengok. Ish, cantik baju dia. Tapi I tengah cari baju yang berwarna purple. I dah banyak kali tengok yang ni. Dia cantik gila. Tapi dekat Air Setan dia tak ada sale macam dekat dalam website. So dalam website dia ada off sikit tau. So dah hujung-hujung untuk bulan puasa ni kan. Dia cantik. Tapi dia tak ada sale. Telur. Ni ada kaftanis. Dia cantik, tapi I akan cari purple. Dia tak ada purple. Cantik. Punya yellow dia cantik. Tak, aku dah dilema sebab harga dia 399. Faham tak? Kau nak cover dia tu, kau rasa macam, ya Allah cantiknya aku. Macam tu. Tapi bila I pakai tadi, I tak rasa macam I cantik sangat. Macam tu lah. So macam, that's why I dalam dilema nak beli ke tidak. Kalau aku nak pergi makan sekejap. Sebenarnya kita tak beli and kita nak pergi tempat lain. Okay. So guys, Naila dah malam dah kat sini. Naila nak buat earrings. Naila nak buat ear piercing. Earrings Naila ambil yang teddy bear ni. Harga dia 179 untuk piercing service dengan dapat yang stainless steel ni sekali. Right. Tengah kena tunggu dulu kan nak. Tunggu buat apa? Prepare. Kat tengah prepare barang-barang nak buat. Oh, orang tu tengah prepare barang-barang tu untuk nak lap-lap untuk bagi dia sejuk. Suami dia, kamera dia. Ya. Dia dah ready. Dah siap. Ya, siap. Kita je. Okey. Bagus anak lelaki. Very good. Sekejap akak betulkan pusing-pusing dah pandai. Okay, that's the end. Kita nak balik dah. Dah pukul 10.30. Ya Allah. Belum lagi seharian guys. Kita cari baju raya daripada Jalan Tar sampai kat KCC. So nak balik dah. Okay, yang penting Nana dah dapat piercing. See you guys. Okay, so yang belum lagi. So siapa nak cari baju raya, marilah jalan-jalan ke Jalan Tar, Jalan Area KL. Ada banyak tempat korang boleh pergi. Okay, see you guys in next video. Bye. Naila ada baju. Bye je. Naila Tutup. ada ni. Punya dia dah habis.